Adakah anda percaya? Seorang wanita berusia 38 tahun, tetapi kelihatan seperti gadis berusia 20-an, namun hilang sepenuhnya di jalanan Thailand. Gambar terakhirnya ialah berjalan masuk ke hotel bersama seorang lelaki muda. 12 hari kemudian, polis menemui sebelah kaki yang dipotong di kawasan terpencil. Perjalanan ini malah menjadi pemburuan yang membawa maut. Ini bukan filem. Sebaliknya adalah tragedi sebenar yang berlaku pada tahun 2024. Adakah anda ingin tahu apa yang sebenarnya dialaminya? Mengapa dia berakhir begini? Kebenarannya jauh lebih menakutkan daripada yang anda bayangkan. Sudah bersedia belum? Mari kita dedahkan semua butiran kes ini. Watak utama kes ini bernama Yen Ruimin, seorang wanita yang bersinar di alam siber. Kisahnya bermula pada 13 Julai tahun 2024, mengubah persepsi ramai orang. Hari itu, kawasan pinggir Bandar Bala, wilayah Nakhon Nayok, Thailand, udara dipenuhi bau busuk yang tajam. Penduduk tempatan tak dapat menahan lagi. Mereka menghubungi polis. Polis berpengalaman tiba di tempat kejadian, terus merasa ada sesuatu yang tak kena. Bau ini bukan bau sampah biasa, sebaliknya bau busuk daging yang reput. Polis segera memulakan pencarian. Mengikut sumber bau, mereka tiba di kawasan semak berhampiran kolam. Di situ, mereka menemui pemandangan yang menyeramkan. Longgokan daging reput, ia adalah kaki seorang wanita. Yang lebih menakutkan, ini bukan anggota badan yang lengkap, sebaliknya adalah bahagian yang sengaja dipotong. Hati polis terasa berat. Di sini mungkin ada bahagian badan lain yang bertaburan. Mereka segera memulakan penggalian, berusaha mencari petunjuk lanjut. Apabila penggalian semakin mendalam, bau semakin kuat. Selepas menggali kira-kira 20 cm, sehelai kain kalis air biru kelihatan. Apabila membuka kain kalis air, pemandangan di bawah tanah membuatkan bulu roma berdiri. Bahagian badan yang hangus, bertaburan di dalam tanah. Yang lebih mengejutkan, polis juga menemui objek seperti silikon. Satu bahagian malah masih melekat di dada kiri. Ini jelas silikon untuk implan payudara. Tanpa ragu-ragu, mangsa adalah seorang wanita muda. Polis segera memulakan pencarian menyeluruh, berharap dapat menemui lebih banyak bahagian badan, terutamanya kepala, untuk mengesahkan identiti mangsa. Walau bagaimanapun, hasil carian membuatkan hati sejuk. Bahagian badan bertaburan, tetapi kepala tidak pernah ditemui. Identiti mangsa menjadi misteri besar, tetapi semua ini perlu bermula dari panggilan telefon 10 hari sebelumnya. Malam 3 Julai tahun 2024, ketenangan sebuah rumah di Henan diganggu. Bunyi telefon yang kuat bergema. Seorang wanita pertengahan umur menjawab telefon. Di hujung talian adalah suara lelaki asing. Nada suaranya tergesa-gesa. Anak perempuan anda, Yen Ruimin, telah diculik. Memerlukan tebusan 1 juta. Segera datang ke Thailand. Belum sempat dia bertindak balas, telefon terus ditutup. Pada mulanya, dia menyangka itu panggilan penipuan. Tetapi apabila teringat anaknya memang berada di Thailand, dia merasa resah. Dia segera menghubungi anak perempuannya, tetapi hanya mendengar bunyi sibuk. Yen Ruimin berusia 38 tahun pada tahun ini, tetapi memiliki wajah seperti berusia 20-an. Kulitnya putih dan cantik, badannya sempurna. Di aplikasi Xiao Hongshu, dia adalah pempengaruh yang menonjol, selalu mempamerkan gaya hidup mewah, kereta mewah, barangan berjenama, perjalanan ke seluruh dunia. Akaunnya menarik perhatian ramai peminat. Dia tidak pernah menyebut tentang kerja, tetapi selalu melancong ke pelbagai pelosok dunia. Dia juga pernah mempamerkan kad keahlian kasino. Kononnya memerlukan aliran dana 1.2 bilion untuk memilikinya.
Gaya hidup seperti ini membuatkan orang cemburu, juga membuatkan orang tertanya-tanya, dari mana sebenarnya wangnya. Pada tahun 2017, dia membuka studio yoga di Qingdao, tetapi studio yoga kecil jelas tidak dapat menyokong gaya hidup mewah seperti ini. Dia juga menubuhkan kelab frisbee di Shenzhen. Perniagaan agak baik, tetapi masih tidak dapat menerangkan kekayaannya. Di media sosial, dia mendakwa sebagai usahawan. Akaun bernama Ruiming berkongsi petua menjana wang, menarik puluhan ribu pengikut. Dia pernah berkata dalam siaran langsung, cara terpantas menjana wang ialah mencari orang kaya dan menjadikan wang mereka milik anda. Dia malah terus terang berkata bahawa dia memperoleh kekayaan pertamanya dengan cara ini. Pemburu kelas tinggi selalu muncul sebagai mangsa. Dia mempamerkan kekayaan secara terang-terangan, menarik perhatian ramai orang, tetapi juga menanam benih bahaya. Perjalanan ke Thailand kali ini, dia sangka dia masih pemburu, tetapi tidak tahu bahawa dia sudah menjadi mangsa orang lain. Kembali ke panggilan telefon malam itu, Ibu Yen Ruimin, Mama Yen, menyedari ada sesuatu yang tak kena. Dia menghubungi anak perempuannya lagi, masih tiada yang menjawab. Dia mula panik. Sementara itu, Kai Bok Suan yang jauh di Thailand juga amat risau. Dia adalah kawan Yen Ruimin. Kedua-duanya berjanji bertemu di Thailand. Yen Ruimin berlepas sendiri dari Malaysia. Mengikut rancangan, dia sepatutnya tiba di Thailand pada 2 Julai. Tetapi sejak 30 Jun, Kai Bok Suan tidak dapat menghubunginya. Mesej yang dihantar tidak dibalas. Yen Ruimin selalu menepati masa, tidak pernah hilang tanpa sebab. Kai Bok Suan menyedari bahawa dia mungkin dalam masalah. Dia segera meminta bantuan polis Thailand. Sementara itu, Mama Yen dan keluarga juga tergesa-gesa ke Thailand. Mereka berhubung dengan polis dan mencari bantuan media. Kawan-kawan Yen Ruimin juga memulakan seruan di media sosial, berharap dapat menemui keberadaannya. Kes kehilangan ini cepat menggemparkan di dalam negara. Thailand selalu menjadi destinasi pelancongan kegemaran orang Cina. Pemandangannya cantik, kosnya rendah, tetapi kes ini membuatkan ramai pelancong takut. Wanita Cina hilang di Thailand. Penjenayah menuntut tebusan 1 juta. Tajuk seperti ini cepat menjadi trending. Ramai orang mengikuti perkembangan kes. Polis juga meningkatkan usaha penyiasatan. Di satu pihak, mereka memeriksa rekod keluar negara Yen Ruimin, mencari tempat terakhir dia kelihatan. Di pihak lain, berhampiran hotelnya, mencari dari rumah ke rumah. Jika dia diculik, penjenayah pasti tidak berani menunjukkan muka. Dia sepatutnya berada di sekitar sini. Walau bagaimanapun, walaupun polis mencari dengan bersungguh-sungguh, masih tidak menemui sebarang kesan Yen Ruimin. Yang lebih pelik, penjenayah tidak menghubungi lagi, seolah-olah selepas ancaman pertama, mereka hilang sepenuhnya. Pada mulanya, polis cuba mengesan penjenayah melalui telefon, tetapi selepas penyiasatan didapati, semuanya tidak semudah itu. Panggilan telefon itu bukan dari penjenayah, sebaliknya dari kawan Yen Ruimin. Dia tidak mengugut, sebaliknya kerana niat baik untuk memberi amaran kepada Mama Yen bahawa anak perempuannya mungkin diculik, perlu menyediakan tebusan. Kesalahfahaman ini membuatkan arah penyiasatan polis tersasar seketika, tetapi segera mereka menemui petunjuk baru. Kes kehilangan ini mungkin bukan penculikan biasa, sebaliknya berkaitan dengan masalah cinta. Melalui rakaman CCTV, polis mendapati semasa Yen Ruimin berada di Thailand, dia tidak bersendirian. Rakaman menunjukkan dia memakai sut 5 leher kelabu, dipadankan dengan skirt pendek sepadan dan bat hitam panjang. Di sisinya ada seorang lelaki memakai baju putih.
Kedua-duanya menaiki satu kereta. Selepas turun dari kereta, mereka berpegangan tangan berjalan-jalan, membeli barang. Tindakan mesra mereka menunjukkan bahawa kedua-duanya mempunyai hubungan romantis. Polis memeriksa rekod imigresen dan mengenal pasti identiti lelaki ini. Namanya Ma Yangqing, berusia 32 tahun, berasal dari Anhui, China. Dia dan Yan Ruimin berjanji untuk bertemu di Thailand. Untuk perjalanan ini, dia sengaja menyewa kereta pada 30 Jun. Menyewa sebuah kereta Honda 1 Julai jam 5.26 petang. Dia menjemput berhampiran Times Square, Bangkok, menjemput Yan Ruimin. Kedua-duanya kemudian berpegangan tangan berjalan-jalan, tak dapat dipisahkan. Dalam rakaman, mereka kelihatan seperti pasangan biasa. 2 Julai, Ma Yangqing memandu dari Bangkok menuju wilayah Chonburi. Awal pagi 3 Julai, mereka tiba di wilayah Nakhon Nayok. Sejak saat itu, semuanya mula pelik. 3 Julai jam 4.58 pagi, isyarat telefon Yan Ruimin hilang. Lokasi terakhir, berhampiran sebuah taman di Nakhon Nayok. Sejak itu, dia hilang hubungan dengan semua orang. Manakala Ma Yangqing, sebagai orang yang terakhir berhubung dengannya, adalah suspek utama. Yang lebih mencurigakan, kelakuannya selepas Yan Ruimin hilang langsung tidak seperti orang biasa. Dia tidak melaporkan kepada polis, tidak menghubungi keluarganya. Sebaliknya tergesa-gesa kembali ke hotel, membatalkan bilik dan memulangkan kereta sewa. Tergesa-gesa ke lapangan terbang, menaiki pesawat meninggalkan Thailand. Polis juga mendapati 4 Julai, akaun WeChat Pay milik Yan Ruimin berhampiran sebuah hotel di Macau. Ada rekod transaksi membeli kuih durian dan makanan lain. Tetapi pada masa itu, telefonnya sudah lama tidak dapat dihubungi. Jelas ini bukan transaksi dia sendiri, sebaliknya orang lain yang menggunakan akaunnya. Identiti orang ini menjurus kepada Ma Yangqing, sama ada hubungan mesranya dengan Yan Ruimin, mahupun kelakuannya yang mencurigakan selepas dia hilang. Ma Yangqing menjadi suspek utama. Yang lebih merisaukan, polis teringat kes mutilasi baru-baru ini di Thailand. Mayat wanita yang dipotong dan dibakar. Ciri-ciri badan sangat serupa dengan Yan Ruimin. Andaian polis secara perlahan menjurus kepada kesimpulan yang menakutkan. Yan Ruimin mungkin terbunuh pada awal pagi 3 Julai. Sudah dibunuh. Untuk mengesahkan identiti, polis mengambil sampel tisu kulit dari mayat dan membandingkan DNA dengan keluarga Yan Ruimin. Sementara itu, mereka menemui berhampiran lokasi sebuah beg pakaian merah jambu milik Yan Ruimin. Akhirnya, keputus DNA mengesahkan mayat wanita tanpa identiti itu ialah Yan Ruimin. Kebenaran tersingkap. Ma Yangqing menjadi suspek utama. Polis segera mengeluarkan waran tangkap. Sementara itu, mereka memeriksa kereta yang disewa Ma Yangqing. Walaupun pemilik kereta berkata tiada apa yang pelik, tetapi selepas pemeriksaan forensik, menemui kesan darah yang telah dibersihkan di dalam kereta. Di bilik hotel tempat Ma Yangqing menginap, cadar, bantal, malah sinki, semuanya berlumuran darah. Bukti-bukti ini semuanya menunjuk ke arah Ma Yangqing, tetapi motif jenayahnya masih membingungkan. Kedua-duanya melancong bersama. Hubungan mereka mesra. Mengapa dia sanggup membunuh? Penyiasatan menunjukkan Ma Yangqing bukan orang kaya seperti yang dia pamerkan di kalangan kawan-kawannya. Mencipta imej lelaki kaya dan kacak, mempamerkan kereta mewah dan jam tangan berjenama. Tetapi sebenarnya, dia memiliki 6 syarikat atas namanya. Semuanya syarikat kosong yang menjalankan perniagaan sewa. Dia terlibat dalam beberapa kes penipuan, ketagih berjudi. Wang yang diperoleh dari penipuan cepat habis dibelanjakan ketika dia dibelenggu hutang.
dia bertemu Yen Ruimin melalui internet, seorang usahawan wanita yang cantik dan kaya. Dia menggunakan persona palsunya untuk mengejar Yen Ruimin dan menjemputnya ke Thailand. Awal pagi 3 Julai, dia membunuh Yen Ruimin dan memotong mayatnya, memasukkannya ke dalam beg pakaian merah jambu miliknya, memandu untuk membuangnya di pinggir bandar. Kemudian, dia mengambil kad bank dan akaun pembayarannya, serta jam tangan yang dicuri, dan berbelanja secara boros di kasino. Untuk menutup jejaknya, dia tidak terus terbang ke Macau, sebaliknya pergi ke Hong Kong dahulu, kemudian baru ke Macau. 10 Julai, dia di sebuah kedai pajak gadai di Macau, cuba untuk menggadaikan jam tangan palsu, dikesan oleh pekerja dan dilaporkan kepada polis. 15 Julai, polis Macau menyerahkannya ke Tanah Besar China. Sehingga kini, penjenayah akhirnya ditangkap. Kes ini membuatkan orang merasa sayu. Yen Ruimin, seorang wanita yang bersinar di alam siber, tetapi kerana penilaian yang salah, membayar dengan nyawanya. Dia sangka dia pemburu, tetapi tidak tahu bahawa dia sudah menjadi mangsa orang lain. Ma Yang King, seorang penipu yang menyamar sebagai orang kaya demi wang, tidak teragak-agak untuk membunuh. Kisah mereka adalah gabungan antara nafsu dan pembohongan, juga cerminan sebuah tragedi. Kes ini bukan sahaja membuatkan orang terkejut, tetapi juga mengingatkan kita, kemewahan dunia siber selalu menyembunyikan bahaya. Ketika berada di luar, perlu lebih melindungi diri. Jangan lupa melanggan. Jumpa lagi di episod seterusnya.